Melaka, kota bersejarah, buminya yang berdaulat. Pasti ianya menyimpan 1001 sejarah yang terpahat. Okey, setakat ni apa yang boleh saya kongsikan untuk jelajahan yang pertama di Melaka ni. Bangunan sejarah, tempat bersejarah yang ada di kota Melaka ni. Jadi apa yang saya kongsikan adalah untuk anda ni tempat yang pertama untuk edisi jelajah 14 buah negeri di dalam Malaysia untuk SDDM Investigator, dibuatkan oleh SDDM Paranormal Official Malaysia, JB Malaysia. Okey, jadi sama-sama kita share, kongsi bagi info-info yang baik. Dan untuk semua, untuk menonton, terima kasih atas sokongan anda. Terima kasih atas komen anda yang murni-murni, alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lepak je naik tangga ni aja. Hari tu kau yang masuk aku kat dalam live, aku buat live kat sini kejap. Bukan? So, sebelum mak aku meninggal aku pergi ni. Ada ke? Ada. Kau? Dah, aku tak ingat. Semput oh sikit ni. Ini gelap ni, tak buka. Tak lampu kan? Betul je. Betul je. Tak main-main. Ya Allah. Ni ada tempat tu kata. Tu ada macam tangga tu. Kan? Tu. Oh, jalan ke sana tu. Tu ada lampu. Kan? Tu menarik aku tu. Nampak tu? Nampak tu? Jejak tanah. Tu. Kat mana lorong tu? Betul lah, semput lah. Haiwan apakah itu? Haiwan apakah itu? Oh, tempat ni dah terang sudah. Ni makam kubur Belanda. Ada satu lagi belah bawah tu. Tu besar lah, kubur besar. Semput betul Aisyah. Semput geng. Sampai hotel. Ni kubur kubur juga ni kan. Mantap. Lebih atas dulu apa? Tak, tadi ada kan bentuk tadi tu. Menarik. Okey. Mari atas lagi. Lebih atas dulu apa? Tak payahlah, atas buat apa? Atas kau dah pergi kan? Dah pergi. Bawah je lah. Bismillah. Nampak tak? So.
kubur Belanda. Belanda ke? Oh. Hugh Scott, Robert Scott. Ini semua makam-makam Belanda ke British? Belanda ke? Sama lah tu. Belanda British. Sini semua lah. Portugis? Ni turun bukit sikit je. Ni apa je? Makam juga. Oh, ni museum. Bau dia pun mantap juga. Stay kat sini. Kan best. Ini pun bangunan lama juga. Ni apa benda ni? Oh! Macam seni. Asal lagi kita tak tahu benda. Asal museum. Oh, bawah tu pun ada kubur-kubur lagi. Oh, ni kubur. Ini tanah perkuburan ni bawah-bawah ni. Bismillah. Bismillah. Kalau kau pakai lampu merah dia tak lari. Mantap. Apa ni? Jap. Pintu. Sibat sebelah je. Sebelah ke dia? Ha. Jap. Yang diketahui tempat ni adalah sebuah museum yang pernah beroperasi satu ketika dahulu oleh bahagian luar.
dia kena pecah. Kita tengok dari luar dulu. Keadaan luar. Tak bersemak sikit. Okay, kita masuk di dalam pula. Bismillah. Satu bilik yang kosong. So keluar. Assalamualaikum. Wa ala ibadillahi sholihin. Tak kelawar banyak. Toilet. Okay. Kalau kita guna lampu biru, kita nampak sainis-sainis ni. Lampu-lampu ni. Ni tanda-tanda yang ada kat sini. Okay, nampak Kalau kita pakai lampu biasa, nampak dia tak nampak sangat. Okay. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Saya bersama dengan Syah MPT dan sahabat pada MPT juga, Melaka tim paranormal untuk ke tempat ini. Mereka bagi saya satu lokasi. So, saya berada di lokasi yang diberitahu tempat ini adalah sebuah museum. Kita tengok dulu. Kita tengok ada tak sainis-sainis. Kita menggunakan lampu biru. Ada kelihatan lampu-lampu benda-benda yang terselindung menggunakan lampu biru ni. Okey. Ya, tak ada. Sekarang lampu hijau. Saya macam berasa berada di atas. Saya tak pasti apakah ada di belah bawah ni. Ada tak lagi aku lalu masuk mana aku tak tahu. Oh ya Allah, terlepas. Ada laluan atas lagi. Tak kawasan tadi kat sebelah sini masuk terus pergi sini. Oh, di belakang. Bismillah, kita naik atas. Okay, insyaAllah. Bismillah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin.
Ada siapa kat atas tak? Ada siapa kat atas? Ni belah atas Assalamualaikum. Wa ibadillahi sholihin. Siapa ada kat atas? Siapa ada kat dalam? Ada siapa kat dalam? Tolong respon. Kalau ada orang bagi tahu. Aku nak masuk ni. Cuaca kat luar dah agak mendung, berkilat-kilat Assalamualaikum. Wa ibadillahi sholihin. Ada siapa tak kat dalam? Aku masuk. Satu ruangan kosong. Dia macam muzium seni, galeri seni. Galeri seni di Johor Bahru. Tapi sama juga 2 tingkat. Cuma yang ni macam kecil sedikit. Banyak ruang bilik lah. Mungkin saya percaya tempat ni dulu rumah. Sebuah rumah Oh, ni tangga yang kat luar tadi dah pecah tadi. Pecah. Saya tulas hujung toilet. Okey. Kita cuba menggunakan EMF. Kita cuba menggunakan EMF. Tengok, menggunakan line biru. Right, lampu biru. Kita cuba menggunakan EMF Kita tengok ada reading tak kat sini. Lampu sikit. Oh, ni belah tepi tadi. Masuk bilik tadi. Oh, sebelah sana pun ada tangga juga. Tapi tak tahu. Tangga ni boleh turun ya. Reading suhu sekarang kat sini 28 darjah Celsius Tak tahu tangga ni boleh guna tak boleh. Nampak macam boleh kan. Tapi agak risau juga. Kayu kalau batu aku tak risau lagi. Sekali lagi tak ada apa-apa reading. Okay. Dan ni kita tak bawa apa nama ni walkie-talkie
ataupun apa kapal yang lain buat dia sendiri yang mana ada. Okey, dalam rumah ni aku tahu clear. Kosong. Tak ada orang. Akan datang nak mengganggu ataupun apa. Cuma untuk menziarah dan melawat tempat ini. Dan dikatakan ada bunyi-bunyi misteri. Kan? Yalah, kita tahu tempat macam ni pun memang ada penghuni dia. Bukan nak ganggu lah. Dan cuma untuk kita ziarah tempat ni, melihat tempat ini. Bagaimana keadaannya. Waktu malam, sekarang jam pun pukul 12. Bangunan lama sebuah bangunan lama yang pernah dijadikan museum. Dan saya yakin kawasan ni juga pernah dijadikan asalnya adalah sebuah rumah. Banyak makanan-makanan yang dibawa masuk oleh kelawar di dalam rumah ni. Tempat tadi yang saya pergi tadi. Bandar Melaka memang tak sunyi sampai malam. Kebiasaan dia. Tengok tempat pun lama Dia betul-betul berhampiran dengan kubur Belanda. Kubur Belanda, kubur Portugis gitu lah. Dekat sini Jadi kita turun balik atas ni. Satu energi pun kita tak dapat untuk mengesan. Satu lagi bawah, lagi ruangan bawah. Lebih kurang juga, design pun lebih kurang macam rumah Villa Nabila Johor. Dan juga bangunan library Johor Bahru. Okay. Boleh nampak ni? Bawah je. Jom. Kita akan menurun di kawasan bawah. Katanya mahkamah. Oh, sarang kelabah-labah. Oh, mantap berjurai. Mahkamah ni bawah ni. Oh, belah sana. Masih dari kawasan museum lah. Oh, masih di kawasan. Ni kalau korang tengok ni macam air Malaysia ni. Konon-konon mendengar.
biasa. Kecil. Orang ke duduk? Sini Bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu lepas berpusing museum dan juga kawasan perkuburan. Okey, jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.